Sambung lagi projek dekat Myvi aku ni. Macam aku cakap dengan korang, aku kan nak buat exhaust dekat Myvi aku. So aku bawa Myvi aku hari ni pergi dekat scene exhaust bertempat di Shah Alam. Sekarang kan aku pakai diffuser V2. Dan memandangkan diffuser V2 ni, dia punya looks belakang tu memang dah berbentukkan exhaust. So alang-alang tu kita buat terus exhaust kali ni. Sebelum ni ramai yang tanya aku dekat mana nak buat exhaust tempat yang paling cun. Dekat sini lah tempat yang aku selalu buat, scene exhaust bertempat di Shah Alam. Korang datang sini, cakap je nak buat sistem exhaust macam mana, nak bunyi macam mana, semua dia boleh buat. Yang penting kerja welding dia semua cun. Dan kali ni scene exhaust dah ada keluarkan Lucky Star muffler. Cumanya kali ni dia ada dua warna nut. Satu warna biru, satu lagi warna gold. Cuma yang macam aku ambil kali ni, aku ambil colour biru. And quality dia pun aku pegang rasa solid weh. Sebab dekat beza aku pun aku pakai muffler daripada Lucky Star. Cumanya yang aku pakai ni warna gold. Example korang tengok yang macam aku pegang. Dan proses untuk buat exhaust aku kali ni ambil masa lebih kurang 2 hingga 3 jam. Kali ni aku set up wire pipe terus. Maksudnya kiri kanan ada keluar muffler. And dekat diffuser aku ni sekarang ni kena potong and fitting cun-cun. And biasanya kalau korang tengok diffuser kan warna hitam. So bila potong and fitting tu tak adalah nampak sangat. Tapi aku punya diffuser ni warna putih. So bila nak potong tu, potensi nak nampak buruk tu macam ada. Tapi bila scene exhaust buat, semua cantik. Tapi kerja-kerja macam ni memang ambil masa lebih kurang 3 jam. Dan awal-awal aku cakap ini aku hanya set up muffler saja. Untuk bunyi-bunyi tu aku belum buat lagi. Sebab kalau nak bunyi yang kriau sikit kena set up extractor, tabung tengah. So bila dah saya pasang, inilah hasil dia. Tapi sebenarnya lepas aku pasang muffler ni, dia bukanlah tak ada bunyi. Dia ada bunyi tapi percentage dia tak ketara. Aku nak explain pun susah. Korang dengarlah sendiri. Kira-kira macam tu lah dia punya bunyi. Sekarang ni bunyi waktu aku start kereta. So, bagi aku bunyi macam ni pun dah cukup. So, kepada korang yang nak set up exhaust, korang boleh datang je dekat scene exhaust bertempat di Shah Alam sekarang.